Bila seorang budak berumur 14 tahun mampu untuk membeli pisau grade ala tentera seperti filem Rambo secara mudah di atas talian, sekaligus menikam mangsa lebih 200 kali, ini menunjukkan masalah sistemik yang merentasi kementerian, bukan setakat Kementerian Pendidikan, kerana kita tidak boleh hanya meletakkan beban di atas Kementerian Pendidikan. Tetapi apabila pembelian ini boleh buat secara mudah oleh sesiapa atas talian, kerisauan saya, kalau Kementerian Pendidikan tidak bekerjasama dengan KPDNK atau KDN, lebih ramai budak-budak boleh membeli pisau-pisau sebegini dan menikam kawan-kawannya di sekolah. Persoalan saya, kes ni tular, beban banyak di atas bahu Kementerian Pendidikan. Persoalan saya, dan saya harap boleh dijawab kalau bukan di sini, di luar, platform atas talian mana yang diguna pakai oleh budak bawah umur ini untuk membeli pisau grade ala tentera ini? Soalan kedua, selepas sudah tahu platform atau kedai yang menjual pisau ala grade tentera ini, apakah tindakan susulan oleh kerajaan? Adakah ada tindakan jenayah, tindakan compound atau penalty? Kerana saya tidak ingin lagi mana-mana penjual atau platform atas talian mengaut keuntungan di atas pusara mangsa. Kerana kalau kita tidak ambil tindakan yang tegas, selepas ini mereka kata, tak apalah, saringan umur ni kita tak payah buat secara serius. Kerana kalau kita buat secara serius, customer base kita lebih kecil. Sebab itu saya faham Kementerian Pendidikan sebelum ni Pendawa Dewan dah beri jawapan yang sangat telus dan baik. Tapi persoalan saya turut berkait rapat dengan rentas kementerian. Saya harap Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Buat Menteri boleh bangkitkan isu ini, ambil tindakan ke atas platform ini. Kalau tidak, ia akan berulang lagi.